Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Nur Fadona Suha binti Ali Munawar Dan saya Nur Fatih binti Abdullah. Kami daripada SK Gurun Pusat Melaporkan untuk segmen khas wartawan Cilik. Hari ini kami berada di lokasi perkemahan bertempat di Sekolah Kebangsaan Gurun Pusat bagi perkemahan Perdana Sekolah Rendah Daerah Yan. Perkemahan yang bermula pada 25 September sehingga 27 September 2025 Khamis hingga Sabtu ini disertai oleh 140 murid daripada SK Gurun Pusat, SK Bukit Besar, SK Haji Hussein Dol dan SK Hulu Sedakah. Matlamat perkemahan ini bertujuan memupuk semangat kepimpinan, kerjasama dan sikap berdikari dalam kalangan murid, selain menggalakkan kecintaan terhadap alam sekitar. Antara aktiviti yang dijalankan ialah ice breaking, night walk, kraft tangan, menghasilkan pakaian daripada surat khabar, aktiviti pangkalan base, pangkalan 1 halangan lasak, pangkalan 2 in out, pangkalan 3 permainan kim, pangkalan 4 musang berjanggut, pangkalan 5 menyanyian lagu, pangkalan 6 kerusi panas, pangkalan 7 puzzle, pangkalan 8 radio karat, pangkalan 9 tujuh tin, pangkalan 10 passing flower dan malam kebudayaan. MHLS Production. Rifki Project Kristen.
dia mau masak mie rebus. Okey. Betul tak? Ali lapar, dia mau masak mie rebus. Okey, kumpulan satu. Ali berasa lapar. Dia mahu makan mie rebus. Dia pergi ke kedai dan membeli mie rebus. Dia pergi ke kedai dan membeli mie rebus. Okey, ayat betul dia. Ali berasa lapar. Dia nak masak mie rebus. Dia pergi ke kedai membeli kubis, lobak merah dan telur. Hilang dekat nombor 2.
Pernah dengar tak duit hantu? Pernah? Tak. Ini namanya duit hantu. Dengar? Macam ni. Jadi pun tengok dulu. Kantoi. Salah. Lemah. Lemah. Sat. Dia kita try yang dalamnya ada satu plastik sampah. Kopi. Hilang jangannya. Macam mana nak bagi plastik kopi ni hilang? Macam mana? Yeah. Macam ni, ini caranya. Balik. Lemah. Kali kedua lah. Lemah. Ini meja ni jadi ketiga punya lang naik. Dengar baik-baik. Tak jadi kok panggil perempuan lah Tuan Meji. Ada ibu jari. Macam mana nak hilang ibu jari ni? Macam ni. Jatuh. Perempuan dia pun tak ada. Jadi perempuan panggil perempuan lah main Mbak Meji. Jadi panggil perempuan Mbak Meji. Alah, kantoi. Balik lah. Nanti dulu. Tak habis. Apa lagi? Bagaimana kalau kita panjang kan cerita ni dengan selalu tak sedih. Kenapa? Kabir ada 2 ekar tanah. Kabir ada 2 ekar tanah. 1 ekar tanah, dia tanam sebelah buah kelapa dan sebelah lagi buah pinang. Dia tanam secara bersamaan. Yang mana yang tumbuh dulu? Depan dia mati. Nak tahu sebab? Pasal cuba adik-adik semua tanam sebelah buah kelapa. Sebelah saja, kamu sendiri. Sebelah. Boleh tumbuh tak? Tak boleh kan? Sekian kami dari Pulau 7. Terima kasih. Kami dapat begitu. Apa semua tengok
menjadi teman. Atau diakan berpesan, tak berbincang. Actor ready, camera ready. 1, 2, 3, action. Hello guys, hari ni kita akan paranormal di hutan belantara kat Kedah. Ada penagih dadah lah. Geli ai. Weh, ada duit tak? Nah, kasih. Tak cukup ni, tak apalah. Medic on. Mana mamak dua orang ni? Tak apalah. Semua duduk diam. Hari ni cikgu nak uji kamu dengan soalan matematik. Adik. 5 darab 2 berapa? Nah, cikgu. 5 darab 2 10. Sama hutang. Sama 10 ringgit hutang dia dengan kedai runcit. Hutang? Ini matematik. Bukan tekam kedai. Saya dapat 5, 7 lagi ada dekat abang saya. Ha? 5 tambah 7, 12 lah. Mana datang lebih tu?
Sebab semalam abang makan saya punya cucur juga. Kira sama lah. Cukup. Sarah, awak kan pandai. Cuba jawab 12 tambah 12. 24, cikgu. Betul. Nampak tu? Senang je. Kamu semua ni matematik tak pandai. Tapi memang raja lawak kelas ni. Memanglah cikgu, kami kelas raja lawak. Aku hilang lah. Hilang? Kaki kau kan ada? Ada, tapi jari kau macam kismis lah. Dah lah, cepat cari kasut aku. Saya rasa kasut itu lari sebab tak tahan bau busuk. Mungkin kasut tu pergi travel naik bas sekolah. Tikus sekolah di Sekolah ni makan. sekolah ni makan. Exam paper je, bukan kasut. Kau ni pandai. Korea suka-suka daripada Upin dan Ipin. Mari semua rasakan tangan, yang suka-suka kami genggam. Ini hanyalah sekedar gunawan untuk semua hiburan. Semua akan berkawan, suka-suka kami genggam. Ini hanyalah sekadar untuk semua hiburan. Kita sampai terima, kita berdoa sesama kita. Semua andai sudah sama-sama aja. Marilah kita berbahagia. Kita selain bisu dan aku Ulayu, situ mengharapkan sesuatu yang baik. Itulah impian. Lipstick on my guitar, feel the engine, drive real far, go back.
Assalamualaikum Cikgu. Bolehkah Cikgu bagi kesimpulan tentang keseluruhan sepanjang program perkemahan tahun ini? Okey, boleh. Pertama sekali kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya kita dapat melaksanakan perkemahan bagi tahun 2025 yang berlangsung selama 3 hari 2 malam. Ya. Dan sepanjang perjalanan perkemahan ini saya lihat ramai murid yang terlibat, menunjukkan komitmen yang tinggi lah, ya. Di mana kita telah melaksanakan berbagai aktiviti. Telah banyak aktiviti yang kita berjaya laksanakan dalam tempoh 3 hari 2 malam ni. Antara aktiviti yang kita telah jalankan adalah ice breaking, night walk, craft tangan, iaitu menghasilkan pakaian daripada surat khabar, aktiviti pengkalan, halangan lasak, in out, permainan kim, musang berjanggut, nyanyian lagu, kursi panas, puzzle dan juga malam kebudayaan. Dan ini memberi peluang kepada murid-murid untuk menunjukkan bakat yang terselah dalam diri masing-masing. Di samping itu juga guru-guru juga telah memberikan dukungan yang sangat kesan untuk menjayakan perkemahan pada hari ini. So kita mengharapkan selepas perkemahan ini murid-murid akan dapat menonjolkan jati diri serta melahirkan jiwa yang kental. Siapakah yang membantu menjayakan perkemahan ini? Okey. Pada tahun ini kita mendapat bantuan yang sangat banyak, terutama daripada pihak PIBG yang diketuai oleh Cik Saiful, serta dengan AJK yang datang sama ada menyumbangkan tenaga, wang ringgit dan juga barangan. Itu juga daripada Fama yang juga menyumbangkan bahan-bahan masakan, termasuk juga daripada pengakap Kelana yang menghantar anggotanya untuk membantu kita, PDRM yang mengiring murid-murid kita untuk pergi sembahyang dan balik. Terusnya adalah klinik kesihatan yang memberi bantuan dari segi kesihatan murid jika berlaku perkara yang tak diingini. Itu antara, itu juga dengan guru-guru daripada sekolah pengiring, sekolah yang terlibat secara langsung, yang bersama-sama bermalam di sini, yang terlibat membantu dalam aktiviti-aktiviti, dan itu sangat-sangat membanggakan sekolah lah. Itu je. Terima kasih. Okay, Cikgu, terima kasih. Aguza, apa perasaan kamu menyertai perkemahan ini? Saya berasa sangat seronok kerana ada banyak aktiviti yang menarik. Terima kasih. Sama-sama. Mimi, apa aktiviti yang kamu suka dalam perkemahan ini? Naik walk lah, seram. Selain itu? Makanan kat sini sedap-sedap. Terima kasih. Sekarang kita berada di penghujung program. Secara keseluruhannya, perkemahan Perdana Sekolah Rendah Daerah Yan 2025 berjaya mengukuhkan perpaduan, semangat setiakawan dan keberanian para peserta. Sekian laporan kami dari Wartawan Chile. Terima kasih dan jumpa lagi. Bye. Kebangsaan Haji Simprol, SK Tuk Tawang, SK Bukit Besar, SK Sri Aman, dan SK Ulu Sudara, dan tak lupa SK Purul Besar yang merupakan tuan rumah kepada perkemahan pada tahun ini. Terima kasih kepada Camp Commander Cikgu Rizwan bin Shukri
dan barisan ahli jawatan kuasa serta para fasilitator bersama dengan guru-guru pengirim yang telah membanting tulang untuk menjayakan supaya perkhemahan pada tahun ini dapat berjalan dengan lancar. Juga terima kasih tak terhingga kepada adik-adik daripada kumpulan pengangkat kelana yang dipimpin oleh saudara Adam bin Muhammad Rifai dari Sekolah Menengah Kebangsaan Luar Sumatera yang telah banyak membantu melaksanakan aktiviti yang telah dirancangkan. Untuk makluman hadirin dan hadirat sekalian, antara objektif perkhemahan ini diadakan pertama adalah untuk mendedahkan semua murid-murid dengan alam perkhemahan. Mungkin di antara anak-anak pernah mengikuti perkhemahan, rasanya sebahagian besarnya inilah kali pertama anak-anak menyertai program perkhemahan seumpama ini. Ada 7 sekolah yang terlibat. Ini merupakan satu inisiatif murni daripada SK Lulusan yang dibagi oleh rakan-rakan Cikgu Negeri dan semua rakan-rakan yang orang kata berusaha menjayakan kamar ini, di mana membuka peluang dan ruang menganjurkan. Bila menganjurkan, mengelola ni satu tugas yang agak berat, tapi dia membuka peluang dan ruang kepada semua sekolah-sekolah lain lah untuk sama-sama menyertai, murid-murid dapat menyertai dan dapat sesuatu kepada murid-murid lah, ya. Jadi perkhemahan perdana ni adalah satu aktiviti pendidikan luar bilik darjah, di mana kita selalu juga sebut bahawa dia merupakan satu platform untuk pembinaan karakter. Pembinaan karakter di mana yang kita tak dapat nak buat di dalam bilik darjah. Jadi ini merupakan pendidikan luar, dan perkhemahan perdana ni kita tahu bahawa banyak aktiviti yang dijalankan sepanjang 3 hari 2 malam, dan semua aktiviti itu dia mempunyai objektif dia sendiri. Ini peserta kena dengar elok. Okey, anak-anak kena dengar elok bahawa dia ada objektif keseluruhan perkhemahan, tetapi setiap aktiviti yang dijalankan ada aktiviti dia, ada objektif dia sendiri yang kita sebagai guru-guru nak kamu semua capai. Sebagai contoh, slot ikatan, kita nak capai kemahiran dan pengetahuan. Jika ada kawan, kita nak membentuk disiplin. Okey, jika ada aktiviti-aktiviti permainan, building dan sebagainya, dia membentuk kepimpinan, kerjasama, semangat berpasukan. Jadi itu antara objektif untuk setiap aktiviti. Jadi bila kita sebut dia sebagai platform pembinaan karakter ni, kita dapat lihat bahawa dalam aktiviti yang dijalankan tu secara automatik dia akan timbul pemimpin-pemimpin di dalam kumpulan kecil. Lelaki terbaik menerima hadiah dan juga sijil. Siapakah peserta yang bertuah ini? Peserta lelaki terbaik jatuh kepada Muhammad Haris Syami bin Sulaiman dari Sekolah Kebangsaan Durun Musa.
jatuh kepada Dania Syafiqah binti Muhammad Mursyidi dari SK Sri Aman. Terbaik kerohanian dinyanyi oleh Muhammad Abu Zah dari Sekolah Kebangsaan Gurun Pusat. Pada semua yang telah berjaya pada perkemahan pada hari ini, khususnya majlis Jempol yang berusaha Firma Asri menyampaikan sujud pengiktirafan pada Sekolah Kebangsaan Gurun Pusat di atas penganjuran Tren Perdana Unit Beruniform bagi tahun 2025 di Jempol Cik Nazri untuk menerima dari pihak Sekolah Kebangsaan Gurun Pusat. Khususnya sebagai tanda penghargaan kepada yang berusaha Encik Muhammad Asri, disilakan yang berusaha Encik Muhammad Nazri menyampaikan sedikit jumlah hati daripada pihak jawatan kuasa kepada Encik Muhammad Asri dan sudah hadir pada pagi ini untuk merasmikan majlis pada tempat ini.